Jadi apa yang kita nak pergi sekarang ni adalah kita nak masuk kepada Babus Salam. Kita nak pergi ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak beradab kalau kita sapa kita pergi ke lain dulu. Memang ini paling betul. Kalau kita orang mai rumah kita, orang mai tidur dah tak salah kata rumah. Wi salah pun tak boleh. Adab kita kena jaga. Jadi yang pertama sekali kita kena jaga kita punya adab-adab bila kita sampai dekat dengan Madinatul Munawwarah. Bukan hanya tempat yang digandakan pahala, tetapi kita kena ingat dosa juga diganda. Jadi sebelum hijrah, Madinah dikenali sebagai Yathrib. Lepas tu Madinah pula didiami oleh 3 kaum. Kaum Ansar adalah yang dipanggil sepahapada Nabi sampai. 3 kaum iaitu Yahudi, Aus dan Khazraj. So, yang dipanggil Yathrib ini adalah Madinatul Munawwarah. Namun, hanya kaum Aus dan Khazraj sahaja yang akhirnya dipilih sebagai Ansar, iaitu mereka yang beriman dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di belakang saya itu adalah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah dah bawa satu perubahan besar dalam sejarah Islam. Di sinilah bermulanya pembangunan satu tamadun yang agung. Korang boleh tengok di mana menjadi perhatian satu dunia. Bermula dari ketibaan Rasulullah SAW dan berterusan hinggalah ke hari kiamat. Pada saat ini hatiku rasa sangat berdebar-debar kerana kita akan berjumpa dengan seorang yang mana pernah mendoakan kita satu ketika dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak pergi ni. Jadi rasa kenali kita. Malu rasanya untuk menyatakan cinta kepada kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ini berdebar sangat, hati rasa ramai sangat, rasa sangat teruja. Dan bila sampai di sini, hati terasa seperti sayup sangat kerana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepertinya masih ada. Ya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.